Okey, dah naik balik kes serangan virus sekarang dilaporkan di surat khabar serangan influenza. Okay. So bagi siapa yang tak pernah mencuba produk homeopati, ni formula saya lah ni. Anti-BAC-V dan antibody. Ni dah lama terjual dah. Sejak awal PKP lagi. 2020 memang sampai sekarang ni sentiasa je ada permintaan. Okey. Bagi orang yang pernah menggunakan ubat homeopati, dia tahulah dia akan repeat lagi beli. Tapi bagi orang kali pertama tu dia agak ragu-ragu kan, macam mana ubat homeopati ni boleh merawat kan. Okey, konsep homeopati ni dia salah satu konsep dia untuk meningkatkan fungsi organ tubuh kita untuk merawat diri sendiri tau. Jadi dengan ramuan yang saya buat yang ada dalam ni dia matching dengan keluhan sakit orang yang kena serangan virus seperti influenza ni lah. Sakit kepala, demam, batuk, sakit tekak, hidung berair, sesama. Kadang tu dia sakit sendi, hilang selera, benda macam tu lah. Dia biasa yang common yang saya perhatikan lah, bukan influenza je. COVID, denggi, ciri-ciri ni tak jauh beza. Seperti apa? Biasa mesti ada demam, batuk, sesama, gatal tekak, hidung berair semua tu kan. Kalau ada ciri-ciri ni, biasa dah ada lah serangan virus. Jadi, bagi kalian yang belum cuba ni, try ni. InsyaAllah, dia akan meningkatkan ketahanan badan kita untuk merawat diri dan akhirnya pulih. So, bila dah kena tu makan kerap-kerap lah. Ni, makan je kerap-kerap. Macam saya lah, kalau saya kena, saya pernah kena juga dulu. Influenza memang teruk lah. Dekat 10 hari saya kena. Tapi merawat diri saya ni lah. Ini saya gabung dengan madu. Yang lain-lain tu, apalah herba yang bagus. Bekam pun ada buat. Dan lepas tu, dia dah okey dah. Dan lepas daripada tu, antibody kita dah ada tau. Ketahanan badan kita. Walaupun macam saya berhadapan dengan orang yang kena serangan simptom influenza kan, saya tak ada kena jangkitan dah. Maksudnya, ketahanan diri kita tu dah meningkat. Sebab apa? Serangan kali pertama tu, kita dah kena kan sakit ni. Jadi kita dah ada ketahanan badan tu. Okay, jadi saya showkan lah siapa-siapa yang tak pernah cuba homeopati, cuba ni. Kalau dah cuba kaedah lain kan, kadang dah ada orang cakap dia dah try herba ni, jadi macam tak berapa sangat dia punya proses pemulihan yang pantas kan, ataupun dah makan Panadol ke tak jalan juga kan, pergi masuk ward pun macam tak ada apa. Jadi saya showkan makan ni. Ni semua pengalaman saya ni sebenarnya. Saya pun ada pengalaman sendiri. Saya pun ramai berhadapan dengan pesakit yang serangan virus daripada dulu tu, COVID lah, denggi lah, influenza lah, dan anak-anak yang masuk asrama kena berjangkit lah zaman dulu-dulu kan. Dan formula saya ni masih relevan sampai sekarang. Tak perlu saya nak cipta lagi produk baru tu untuk match dengan serangan virus terkini tu. Jadi bagi siapa-siapa yang masih belum kenal homeopati, boleh PM saya 012-224-7213. So boleh WhatsApp saya, nanti saya akan bagi banyak info dekat situ. Cara-cara nak makan macam mana, apa itu homeopati. Ramai lagi masih tak tahu homeopati. Sedangkan benda ni dah establish abad yang lebih 200 tahun lah senang cakap. Sampai sekarang. WHO pun dah endorse benda ni, keadaan selamat tanpa dadah, tanpa bahan kimia, tanpa pengawet, tak risau overdose. Itu beza dengan kaedah dadah sintetik, kaedah ataupun herba-herba kakayu dia lain. Dia konsep ubati ni lain. So kalau nak lebih detail boleh bertanya dengan saya lah. Saya boleh WhatsApp saya ataupun berjumpa berdepan pun boleh. So ni dia saya tunjuk. Ya. Anti-BAC-V, antibody. Ni. Senang je makan dia. Manis. Sini.
jangan pegang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kes anak yang di tadika, parent beritahu anak dia berjangkit dengan budak lain kan. So simptom dia sama je, demam, batuk, sesama. Lepas tu ada sakit tekak. Bila sakit tu mestilah hilang selera, lemah semua tu. Jadi kita yang tahulah punca dia. Kalau yang berkaitan dengan serangan virus, ni antara ubat yang terbaik lah setakat ni. Semoga bermanfaat. Okey, boleh WhatsApp saya. Assalamualaikum.